kita akan mixer dulu butter dengan icing sugar. Cantik guna lupak sebab kita untuk makan sendiri jangan kedekut nak letak pure butter, ya. Tapi korang nak guna butter cup ke tak ada masalah lah. Nak lagi sedap cari pure butter, Anchor ke, lupak, apa lagi golden churn, tu antara pure butter yang memang sedap lah. Kita sapukan butter, lepas tu kita letak baking pepper. Lepas tu kita akan tambahkan icing sugar. Bismillahirrahmanirrahim. Mixer ni kena lama ya. Kuning telur sahaja, masuk satu per satu. Masukkan tepung gandum. Okay, mixer sampai kembang. Lepas tu kita tambahkan sedikit gula pasir. Okey, lepas tu untuk yang putih telur ni kita akan masukkan kepada bahagian yang kuning telur ni. Hari ini Cantik berkongsi resepi kek lapis menggunakan air fryer. Okey, cawan ni Cantik dah bersihkan. Jangan ada yang komen-komen ya. Guna cawan untuk kita tekan dia. Betul. Lupa Cantik. Makcik Cantik dah kata dah. Tekap guna cawan. Cantik lupa. Okey. Kita tengah buat kek lapis ni. So, buat kek lapis memang kena bersabar lah. Tapi insyaAllah yang ni resipi terpaling simple dan mudah. Akak buat step by stepnya. Masukkan adonan. Lepas tu, bila dah coklat keluarkan, tekan-tekan guna cawan atau apapun yang boleh tekan-tekan kek. Lepas tu, tusuk-tusuk sikit kek tu. Baru kita top up lagi adonan. Mana yang nak letak topping Nutella, kita letak ni per 3 layer lah. Selepas 3 layer, baru kita letak Nutella. Macam tu je lah seterusnya. Mana yang nak tahu detail lagi resipi, tolong cek di awal video. Sebab Cantik dah tulis dah resipi detail. Dan berapa gram timbangan untuk setiap layer. So jangan lupa cuba. Yang ini memang gebu, moist, memang sangat sedap. Dari satu loyang, anak 2 orang makan habis. Habis dah kita punya kek lapis Nutella. Buatnya 1 jam 30 minit. Habiskannya 10 minit sahaja.